Rancangan Pendidikan Malaysia atau RPM 2026-2035 digubal bagi membangunkan sistem pendidikan negara yang holistik, berdaya saing dan mampan dengan matlamat melahirkan insan sejahtera yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan keperluan masa hadapan negara. Bagi memastikan matlamat tersebut, 5 tumpuan utama menjadi pemacu transformasi sistem pendidikan. Tumpuan kepada mutu, memastikan setiap murid mendapat pengalaman pembelajaran berkualiti melalui kurikulum, pedagogi, pentaksiran, prasarana dan tadbir urus yang berkesan, sekaligus meningkatkan keberhasilan akademik dan pembentukan sahsiah murid secara menyeluruh. Mutu pendidikan menjadi asas kepada pembinaan murid berilmu dan berasas beradab yang mampu mengaplikasikan pengetahuan secara bermakna. Tumpuan akses dan equity pula menjamin peluang pendidikan bermutu yang adil dan saksama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi, geografi atau ketidakupayaan. Pendekatan ini memastikan tiada murid tercicir serta menyokong pembangunan potensi setiap individu agar mampu berkembang sebagai murid berkeyakinan dan berdaya tahan. Melalui ketersediaan sumber dan kecekapan, sistem pendidikan diperkukuhkan dengan prasarana yang mencukupi, sumber manusia dan keuangan yang diurus secara cekap, serta tadbir urus berimpak tinggi. Kecekapan pengurusan sumber ini menyokong pembelajaran kondusif dan pembangunan murid berkemahiran yang bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Akhirnya, kemampanan menjadi teras baharu RPM 2026-2035 dengan menekankan kelestarian alam sekitar, sosial dan ekonomi dalam ekosistem pendidikan. Tumpuan ini memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan berdaya bertahan serta melahirkan generasi murid yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran, malah beretika, bertanggungjawab dan prihatin terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian bumi. Secara keseluruhannya, gabungan matlamat RPM 2026-2035, 5 ciri murid dan 5 tumpuan utama ini mencerminkan komitmen negara untuk membina sistem pendidikan yang berkualiti, adil, anjal dan mampan demi melahirkan warga negara yang mampu menyumbang secara bermakna kepada pembangunan negara dan kesejahteraan global.